Asma, kenapa awak nampak sedih ni? Cikau, tengoklah keputusan peperiksaan bahasa Melayu saya ni. Ya Allah Asma, bahagian mana yang membuatkan markah awak rendah ni? Subjek dan predikat. Asma, awak jangan sedih tau. Saya ada jalan panjang saya ni. Apa tu Cikau? Tengok ni. Tada! Nak buka boleh? Boleh. Pose with the fans. Thousand years later. Bimunaka merupakan gabungan idea pembelajaran dan permainan. Huruf B dan M merujuk kepada bahasa Melayu, manakala UNO diambil daripada permainan kad yang menjadi elemen utama produk kami. Seterusnya, Noka membawa maksud nak grade A dalam mata pelajaran bahasa Melayu. Jadi, isu masalah pada masa ini, ramai murid menghadapi kesukaran memahami konsep subjek dan predikat kerana kaedah pengajaran tradisional yang membosankan, murid sering lupa struktur ayat, kurang yakin menulis dan mudah hilang minat semasa pembelajaran bahasa Melayu. Kekurangan bahan interaktif turut menyukarkan guru untuk menjadikan kelas lebih menarik dan berkesan. Objektif Bimunaka dihasilkan untuk membantu murid mengenal pasti subjek dan predikat serta membina ayat yang betul melalui aktiviti permainan kad. Projek ini juga bertujuan untuk meningkatkan kefahaman murid tentang struktur ayat serta menjadikan pembelajaran bahasa Melayu lebih menarik. Impak Bimunaka memberi kesan positif terhadap pembelajaran murid dengan meningkatkan daya tumpuan dan kreativiti mereka ketika membina ayat. Murid lebih cepat mengingati konsep subjek dan predikat, lebih yakin dalam menulis dan lebih seronok menyertai aktiviti pembelajaran secara aktif. Setiap pemain diberi 8 kad permainan. Pemain dikehendaki untuk membina ayat menggunakan kad yang diberi. Sekiranya perkataan yang disusun menjadi satu ayat yang lengkap, pemain perlu menekan loceng untuk mendapatkan koin. Setiap pemain perlu mengumpulkan koin yang banyak untuk dikira sebagai pemenang. Pemain perlu mengimbas QR code untuk memilih cara bermain. Ayat yang telah dibina perlu diteka dengan cara meletakkan satu kad permainan di atas kepala pemain A. Pemain B perlu memberi petunjuk kepada pemain A tentang kad di atas kepalanya. Setiap pemain akan diberikan satu papan permainan yang dipanggil Miss Kitty dan satu avatar. Setiap pemain perlu menggunakan avatar yang disediakan untuk mencari 7 checkpoint misteri yang telah disediakan menggunakan darah Miss Kitty. Jika pemain berhenti di checkpoint yang berwarna merah, pemain perlu membina ayat berdasarkan perkataan predikat yang akan diberikan, dan jika pemain berhenti di checkpoint yang berwarna ungu, pemain perlu membina ayat berdasarkan perkataan subjek yang akan diberikan. Produk kami iaitu Bimunaka menyediakan pelbagai elemen permainan yang sangat menarik perhatian dan mudah difahami. Untuk membuktikan kehebatan produk kami tidak pernah memaksa orang untuk datang bermain dengan produk kami. Produk kami sangat menarik. Apakah perasaan awak selepas menggunakan produk Bimunaka? Iaitu produk itu bukan cipta. Saya cikgu daripada kelas 3 Bangkis. Selepas saya mengenali Bimunaka dan saya bermain, saya dapat membezakan yang I just had to let you know you're